Apa kaitan antara sekolah berprestij tinggi, polis dan juga tangan gaib yang menguasai semua benda dekat dunia ni? Aku Wan Daud. Aku sure korang dah kenal dah suara aku daripada video-video TikTok aku. Dan korang tahu pasal kes atuk aku yang hilang. Benda macam ni tak pelik pun. Banyak je berlaku dekat luar sana. Dan aku sure benda ni berlaku atas satu kuasa yang sama. Semua ni mungkin ada link dengan teori-teori konspirasi yang atuk aku pernah siasat. Aku tahu pasal teori ni. Jom, aku spill. Apa korang rasa kalau aku cakap semua benda yang jadi dalam dunia ni, semuanya ada bayang-bayang di sebaliknya? Ada orang kontrol semua benda yang berlaku, perang ke, insiden besar ke, untuk mengaburi mata rakyat. Dan kita sebenarnya tak sedar pun benda ni jadi dekat negara kita. Ni Wan Daim, atuk aku, pakar teori konspirasi. Dia pernah siasat semua benda ni. Dan sebelum dia meninggal, dia almost crack the code. Kalau korang tak percaya dengan aku punya siasatan ni, aku akan buktikan dekat korang satu-satu. Macam aku cakap tadi, apa kaitan antara sekolah berprestij tinggi, polis dan juga kuasa gaib? Korang nak tahu deeper, korang tengok je. Macam mana aku dapat video ni, korang tak payah tahu. Korang just enjoy. Kita pause kat sini. Kau nampak apa aku nampak? Kau tengok rapat-rapat, kau tengok dekat kiri tu. Dia tu bekas pelajar sekolah berprestij tinggi. Kudrat. Sekolah yang sama dalam catatan atuk aku. Sama juga macam polis tu. Based on catatan atuk aku, dia ni super cop. Dan tu, bumerang tu, yang stopkan bom tu. Siapa punya tu kalau bukan pahlawan pembela yang tiada upaya? Vigilante tumpoy. Keluang man. Kau nampak tak apa aku nampak? Soalannya sekarang ni, macam mana diorang semua boleh ada dekat tempat yang sama? Kebetulan atau dah dirancang? Dan kalau dah dirancang, siapa yang rancang? Ada kuasa yang lebih besar ke kontrol semua benda ni? Tangan gaib ke? Kau nampak apa aku nampak? Nampak? Kedudukan diorang ni dalam segitiga terbalik ni. Nampak tak? Apa segitiga ni? Segitiga ni mesti ada kaitan dengan sesuatu yang lebih besar. Segitiga tangan gaib. Apa benda semua ni? Kalau korang nak tahu, jumpa next episode. Korang nampak apa aku nampak? Wan Daud, logging out.